Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semuanya sihat-sihat lah. Ada geng, berada di kereta Satria geng. Satria power window dia rosak, cermin tu dah tak boleh naik. Owner datang nak suruh tukarkan power window ni, motor power window. Tapi kita tak check lagi, kita tak tahu apa masalahnya. Dan sekarang ni pintu tempat driver dia pun tak boleh nak buka. Check dululah apa masalahnya. Alright, terima kasih yang dah subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jom kita tengoklah apa masalahnya. Dia cakap motor power window tu je nak kena tukar. Tapi masalahnya sekarang dua-dua pintu ni, yang satu pintu yang besar ni pun, yang dekat driver ni pun tak boleh bergerak. Layankan dulu. Api hidup di jalan. Itulah tu. Okay geng, untuk fuse power window geng ya. Tengok. Dia ada tulis kat sini, nampak tak tulisannya? Tu dia. Power window. Korang jangan tak boleh baca pula. Saya boleh. Boleh macam mana? Tak boleh lah, kita kena bahasa Melayu sebab kita kat Malaysia. Ya, kat sini power window dia punya fuse-nya. Bila saya dah check tadi, fuse okey, tak ada masalah. Fuse okey. Ya, power window. Dia satu je, saya satu je yang saya tahu, power window. Yang lain saya tak tahu. Kan. Dia punya fuse okey, tak ada masalah. Setelah dicek, dikemas kini, untuk yang kat bawah dashboard tu, dia tak ada fuse. Mungkin ada relay kot, kalau tak salah lah. Sekarang puncanya ni geng, soket ni dah terbakar dan wire ground dia putus. Jadi tak ada api langsung. Langsung tak ada api. Takut sekarang ni bila saya usik tu, tengok dulu okey ke tak motornya. Jadi saya kena settlekan benda ni untuk hidupkan semua power window ni. So baru nanti kita try dia punya motor tu okey tak okey. Jadi saya try repair dia ni dulu. Macam mana nak buat, boleh ke tak boleh, saya try dulu. Okay geng, dia punya soket ni dah panas lah. Panas, dia reput lah. Dia bila panas, dia cair, dia mereput lah. So pecahkan aja. Asalnya pun dia dah tukar soketnya ni, nampak? Dia dah tukar. Dia dah sambung-sambung lah. Wire dia pun wire besar lah. Sebab tu wire hitam ni dia cair, dia panas lah. Tak tahulah, mungkin ke motor dia problem. So dia tekan. Dia tak boleh lama power window ni. Bila dah motor tu bermasalah, kita jangan main paksa dia. Bila kita paksa dia, antaranya wire merah ni ataupun wire hitam, dia akan panas. Dia macam tu. Jangan paksa dia. Kalau dah tak boleh, jangan paksa. So kita repair motor kita. Kita repair kita punya cermin regulator tu. Jangan paksa dia. Kalau paksa dia, ni jadinya. Dia bakar kita punya wire. So saya pasangkan dulu. Pasang sambung sajalah. Nanti baru kita cocokkan. Manual aja cocok kat sini. Dia tak ikut soket asalnya lah. Soket asalnya kita cocokkan manual saja. Alright, dah saya buat dulu. Nanti saya tunjukkan macam mana. Meanwhile, alright geng, ini untuk sementara geng. Saya wire hitam pun saya dah habis, dah tak ada. Saya cari-cari dah tak jumpa. Dia wire kena wire yang kasar lah, yang tebal. Wire dia ni kena wire tebal. Jadi sebab dia ni power ni direct battery, dia panas. So macam ni geng. Ini saya cocok dulu tadi. Saya dah sambung, saya cocok dulu, baru saya masukkan soket. Sekarang ni dah bagi tahu owner
owner kata dia nak belikan soket baru. So untuk sementara ni saya nak try pintu tu, tingkap tu okey ke tak okey. Saya try dulu. Sementara dia nak belikan soket, saya try je dulu. Right, kita try. Saya dah pasang. Kita try. Untuk pintu besar, pintu sebelah driver dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada juga. Tak ada juga. Tak gedek-gedek juga. One hour later. Okay geng, last buka geng. Buka door trim ni. Check pakai motor yang baru ni kan? Boleh geng. Soket ni tak touching kan? Dia mungkin ada habuknya dalamnya. Tadi saya goyang-goyang pakai ni, pakai motor ni saya goyang-goyang, dia hidup geng. Ini pun kita kena goyangkan juga. Ada api mungkin yang tak touching dekat dalam pin tu kan? Ada yang tak touching, so kita goyang-goyangkan bagi dia touching lah kan? Okay, sekarang ni dah okey. Alhamdulillah. Sebelah tu pun sebenarnya okey geng. Motor dia tak ada masalah. Masalahnya regulator dia. Regulator. Ni benda ni. Regulator dia problem dengan mungkin dia punya getah. Mungkin dengan dia punya getah. Melekat ke, keras ke, macam tu lah. Getah kanan kiri ni mungkin lah. Tapi memang kebanyakan regulator rosak, motor tak ada masalah. Regulator bila dia naikkan dia jadi berat. Dengan getah tu dia jadi berat. So sekarang ni saya kena settlekan yang itu. Sebab dia motor okey sebenarnya. Dia berat nak naik. Nanti saya buka yang sana. Yang ni saya pasang dulu. Yang ni okey. Cuma nanti bila kita dah buka macam ni, kita spray lah mana yang patut pakai minyak grease, spray grease tu. Kita spray dekat sini, dekat mana yang kita nampak kan. Spray. Lepas tu ini pakai WD-40 boleh. Ataupun spray untuk getah. Tu boleh. Sebelum pasang ni saya kena spray tu dululah. Alright, saya buat dulu. Nanti saya nak kena tengok. Kita tengok yang kat sana apa masalahnya. Rasanya regulator dengan tulah getah dia. Okay, untuk yang power dia tak ada tadi, inilah puncanya. Wire body, wire hitam dia terbakar lah. So dia bila dah terbakar, dia putus. Dah putus, kita sambung balik ni untuk sementara waktu. Sebab owner dah beli soketnya lah. Nanti kita tukar je lah, ganti soket dia. Untuk soket tu nanti daripada atas ni boleh cabut geng. Daripada atas ni ada door trim je tu pun tak ada masalah, kita cabut je kan. Okay geng, untuk buka dia punya button power window geng ni Kalau yang ni depan belakang okey. Daripada depan boleh, daripada belakang boleh. Tapi kalau untuk Satria yang itu, untuk dekat pemandu dari depan geng belakang tu cangkuk. Kalau dari depan dia ada klipnya lah. Sungkit daripada depan. Sungkit guna screwdriver leper pun boleh, tak ada masalah. Pakai yang plastik punya tu pun boleh je, yang plastik punya. Tapi
daripada depan geng. Jangan daripada belakang. Belakang tu dia ada cangkuknya. Kalau yang untuk yang kecil ni, depan belakang boleh. Dia tak ada cangkuknya yang ni. Yang ni tak ada cangkuknya. Kalau yang depan dia ada cangkuknya. Belakang ni dia ada cangkuknya. Yang depan cuma klip. Songket aja pakai screwdriver lepeh. Okay, ni nak try buka yang ni pula. Rasanya spray-spray dia punya tunya regulator. Lepas tu kita try. Skru 1 dekat situ, 2 dan 3 kalau ada di sini. Sini ada satu lagi, 3. Selebihnya klip je lah. Lepas tu tarik. Guna ni boleh kan? Guna ni boleh, guna jari pun boleh. Ok, saya buka dulu. Ok geng, spray menggunakan spray grease. Rantai boleh, yang penting grease lah untuk ni geng. Ni bahagian atas ni tu, tu kan ada grease nya tu kan. Tu dia. Letak grease dekat situ, area situ. Dengan bahagian dalam tu pun, nampak tak geng? Yang dekat tu, dekat motor dia tu, tu. Spray grease dekat situ. Lepas tu untuk WD-40 ke diras ke, ini saya beli dekat DIY. Ataupun spray untuk getah ke, di sini geng. Di alo tingkap dia, getah tingkap ni, sampai bawah. Daripada atas ni sampai bawah. Spray dia bagi dia lembut. Sama juga dengan yang kat sini sampai kat bawah. Sampai kat bawah tu spray dia. Sekarang ni alhamdulillah motor tak ada masalah. Tingkap dah boleh turun. Boleh turun dan boleh naik. Alhamdulillah settle masalah. Mana-mana pintu lah, sama lah. Tak kira kereta apalah. Dia kalau susah nak gerak, nak naik susah, nak turun susah, regulator dia bermasalah. Bukan motor dia bermasalah, regulator dia bermasalah. Owner dah beli 2 biji motor. 2 biji motor dia beli. Tak pakai. Simpan buat spare part. Okey, itulah punca-punca masalah. Yang tadi tu sebab dia berat. Dia berat tu satu hal. Bila berat, kau tekan aja, dia bakar pada wire hitam. Oh, sini tak ada wire hitam belah sana dia bakar pada wire hitam. Switch tu pun punca. Auto switch ni pun punca. Bila kita tekan auto, dia akan tekan. Bila turun tu, dia akan naik sendiri kan. Dia tak boleh naik sendiri. Maksudnya switch ni dah rosak. Pun punca wire hitam tu terbakar. Berbalik sambung kita pada punca wire hitam tu terbakar geng ni. Auto down ni, dia bila kita dah tekan, dia tak nak naik. Kita tekan auto, dia tekan macam ni, dia akan macam ni je. Lepas tu tingkap akan turun. Turun sampai habis, dia akan naik sendiri. Tapi dia tak nak naik. Bila tak nak naik, kita lupa, dia akan rosakkan kita punya wire hitam tadi. Dia akan bakar kita punya wire hitam. Contoh kalau kita naikkan macam ni pun, dia macam ni je. Dia tak nak turun. Sepatutnya bila tingkap tu dah naik habis, dia akan turun sendiri. Macam tu. Tapi dia tak nak turun. Dia akan macam ni je. Dia akan macam ni je. Itu pun punca wire hitam tadi terbakar.
Kena jaga-jagalah auto lock ni. Auto lock pula. Auto power window ni. Kena jaga. Kalau dia rosak, gantilah geng. Kalau tak rosak, awak kena jaga-jagalah. Bila dah naikkan tu, awak rasalah. Rasa untuk turunkan dia. Kalau kita teruskan aja, dia kalau dia macam ni, dia akan bakar power. Dia akan bakar wire hitam tu tadi. Terima. Alright. Itu saja. Alhamdulillah. Okey geng, alhamdulillah, itu je lah perkongsian yang saya kongsikan pada anda semua. Harap-harap bermanfaat lah kan. Kalau tak faham nanti tanyalah geng. Saya pun dah cuak juga tadi, apa pasal dia tak nak hidup kan. Pening saya cari fuse-nya. Dah sambung wire hitam tu pun tak nak hidup juga. Rupanya sebab dia dah terbakar, soket tu kena goyang-goyangkan bagi dia touching semua. Soket tu goyangkan bagi dia touching semua. Kalau tak, puas saya nak mencarinya. Jadi owner nak ganti dia punya soketnya. Kita tunggulah owner beli soket tu, nanti kita ganti dah. Alright, terima kasih anda menonton. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insya-Allah saya akan bantu. Kalau boleh saya bantu. Kadang-kadang saya tak faham, saya tak tahu, saya tanya komen kadang-kadang. Kalau kau orang bertanya, saya tak faham, saya tanya komen. Jadi saya jawablah, insya-Allah lah. Insya-Allah saya jawab. Alright, jumpa lagi next video. Video apa? Assalamualaikum. Bye bye.